Okay, sebelum tu saya nampak, kita ada nampak Mr. Fu dah masuk. Betul tak kita mau open mic TSA? Zai Mr. Fu. Hai, Zai Mr. Mr. Fu. Fu. Saya baru nampak Mr. Fu kan. Alright, so dekat sini saya nak semua orang take note. Tolong alert dekat sini. Apa yang saya sharekan ni adalah satu tips yang mana ini yang saya gunakan. Ini yang kebanyakan kita, invited seniors lah kan. Yang dalam senior kita follow benda ni lah untuk pastikan kita dapat things. Alright, so dekat sini saya just nak sharekan brand officer KPI training, which is monthly target breakdown dan execution plan. Sebabnya biasa kita akan buat dengan full talk calculator, betul tak? Tapi saya rasa ramai yang tak jelas dengan full talk calculator tersebut. Maybe ada yang macam, boleh ke full talk calculator ni kan? Dia macam a bit sedikit, orang kata apa? Orang rasa macam lay back sikit kan. So kat sini saya nak bagi tekankan apa yang paling penting kat sini lah sebagai brand officer punya KPI target every month. So maybe before saya share dekat sini, masing-masing boleh tak type dekat chat box. Berapakah KPI sebagai brand officer setiap bulan? Dari segi berapa numbers of invitation everyone kena key in dalam sistem. Jom sama ada open mic ataupun tak dekat chat box. Dalam sebulan tau. In one month, In berapakah 1 month. KPI kita? Ha, 100. Eh, 20, sebulan 20. sebulan. Awak jangan macam tu, Ai. Amina, Okay. saya takut dengar ni. Tengok ni, 20. Serius lah. Okay, oi. Okay. Okay, Ui, invitation, Ain 8,000 sign lagi invitation. dahsyat. Itu pecah rekod dunia, Ain Dah sign. rekod eh. Okay. Alright, thank you. Thank you everyone. Okay. How about attended? Berapa attended Hmm. sebulan? Minimum. Hmm. 40. 60. No, thank you, Ellie. Alright, okay, nice. Okay, Okay. everyone, thank you. Next And soalan, berapakah? Yes, soalan yang terakhir, Biar Nabiha. berapakah sale? Target sale untuk sebulan. Minimum. Minima. Minimum. Ya, Biar Nabiha akan minima. sebut minima tu, 8,000. Biar Nabiha. 8,000. Bukan max tau. Yes, okay. Kita kena sini nampaklah ramai Ah, jugalah sini kita nampak juga kita. jawapan-jawapan yang macam, aduh sakit jantungku. Macam tu kan. Nasib baik. Okay. Sebab saya tak ada sakit jantung eh. Kejap saya kena Oh, okay. tukar Saya baru tadi. perasan. Ya. Okay, thank you everyone. So, at least Okay. saya nampak ada antara kita Mm-mm. yang alert, ada antara kita yang Mm-mm. memang tak tahu pun Belum direction untuk lagi sebenarnya Biar tahu. Nabiha. Ya. Okay. Mm. Tak apa. Okay. So pagi ni saya nak minta semua orang tolong take note. Kalau siapa yang tak clear, tak sure, raise hand and tanya. Especially newcomers kan. This is the nice. Orang kata apa, just nice lah. Sebab apa you all join the first day. You all terus nampak dah terus KPI you all hari ni. Berapa kita punya direction. Kat mana hal tuju kita. Right. So dekat sini, so boleh screenshot juga. Betul lah yang kata semua orang monthly KPI minimum. KPI target untuk sebagai inviters. Dekat sini saya dah kira tau. Kita ada kena kira lebih kurang 100 invitations, 60 attends dan 8,000 sales. Dan untuk bulan ini, lepas kita tolak kan kita kerja 55 hari seminggu. Lepas kita tolak hari Ahad off kan. Nanti yang duduk di JB, yang duduk di luar KL, kan. Yang stay luar KL dan JB akan bercuti pada 31 Julai kan. Okay, ada public holiday on 31 Julai. So basically bulan ini kita akan kerja 22 hari lah. Okay, kita tolak hari Ahad dan Sabtu you all half day. So total adalah 22 hari bekerja. Yang ini semua orang dah screenshot? Dah? Dah. Dah okay, so buat apa? Yang ni you all kena tulis, printkan ataupun tuliskan betul-betul, tulis cantik-cantik ke, you all tampal. Tengok benda ni hari-hari. Mm-mm. So benda ini adalah benda yang saya buat tau. Saya share apa yang saya buat dan ini saya share apa yang saya selalu minta lah tim saya buat juga. Sebab benda ni akan bantu kita punya directions. Alright? Okay, Biar Nabiha. Saya tulis kat Ya. sini Biar Nabiha. Kita share Okay. macam mana daily target dari segi daily pula Biar Nabiha. Okay, ini adalah daily KPI targets lah. Macam biasalah kat sini kan. Saya rasa untuk seniors kalau tak tahu lagi dia kena rotan sikit. Sebab minimum invitation per day kita kena hantar berapa, Tim? Minimum per day. Ah, 5. Lima. Kat sini kita dah bagi dah tunjukkan. Okay, 5 invitations per day. Okay, and then untuk per week, macam mana pun kena ada minima berapa attend? 15%. 15 attend. Okay, bila dapat 15 attend ni apa reward yang menanti?
top 10 of the week. Okay, sebab tak attend of the week lah. That's why kita letak 15 attend per week minima, okay? And then tadi, kita punya target untuk sebulan, kita letak minima 8,000, betul tak? Jadi, bila kita kata 8,000, minima per week, paling-paling kurang lah, seminggu kena ada berapa sis? 2,000. 2,000. 2,000. Kita ada sebulan ada 4 minggu kan? So 2,000 sales per week. Maksudnya setiap minggu each of us kena make sure paling minima, paling sikit kita kena ada at least 2,000 sales per week to hit 8K. Okay? Jadi contohlah contoh kalau macam satu minggu tu ada satu enrollment. Apa enrollment yang bila you hit terus dapat 2,000? Berapa kos apa? 499. 2499 Oh, sampai apa? Betul tak? 2499 sampai apa? Jadi setiap minggu aim numbers sekali macam Mr. pun pernah bagi tahu kita kan. Okay, numbers kita jaga sekali dengan quality pun kita jaga. Jadi 2,000 ni very achievable untuk per week. Kalau kat sini kita nampak kita gunakan je method 5, 15, 2K rule for daily and weekly focus. Setiap orang kena pegang this method, this rule. betul. Sebab ini adalah direction. Betul tak Saya Mahir? Betul. Dan kat sini kan, just nak remind everyone, minimum 5 invitation ni adalah benda yang kita perlu hit tau every day without fail. Yes. Maksudnya kalau contohlah hari ni kan, kita dapat 2 je invitation, kita dapat 3 je invitation, kita kena ganti balik konsep berhutang kan. Betul. Konsep berhutang ni pula, normally, apa yang kita akan buat contohlah, hari ni kita dapat 3 invitation, besok, maksudnya you all kena buat 5 invitation yang wajib. Lepas tu ada 2 kan, hutang semalam, bayar hari tu. Okay. Cover numbers. Kita cover baik numbers lah. So maksudnya kat sini kalau kita kira betul-betul 5 invitation sehari, kita bekerja 6 hari, 55 hari seminggu kan. Maksudnya kat sini sehari 5, 6 hari dah ada 30 invitation. Betul? Betul. Dan untuk qualify kepada top invite of the day, minimum adalah 8 invitation. So kalau kita nak qualify, kita buat 8 lah. Normally kita akan set higher sebabnya kita tahu dengan apa logiknya kita kena buat 5 invitation ni. Sebenarnya daripada 5 orang invitation ni, 5 invitation kita buat ni, biasanya daripada 5 ni akan ada turn out yang 3 atau 2 orang yang akan attend. Betul tak? Cuba kita tengok daripada 5 darabkan dengan 40%. So normally kan 40%. So 2 ataupun 3 orang sebenarnya akan hadir kepada attended. So bila dah ada attended tu, kat sini lah kita akan dapat lah kan. Kalau kata 2 attended sehari, kalau ada 6 hari, dah ada 12 kan. Lebih sikit lah ajakkan 15. So apa, sebulan kita kena buat 60 attended. Sebulan kita ada 4 minggu. So 4 minggu, 60 bagi dengan 4 adalah 15 attended seminggu. So dekat sini, yang ini kalau semua orang pasang, kita akan kejar. Kalau you all nak dapatkan 5 invitation minimum sehari, qualifier untuk top invited 8. Untuk dapat top sales of week, at least 15 attended lah. Just gentle reminder, yang 2K ni adalah untuk kita hit minimum 8,000 sales. Tapi kalau kata contoh kita nak kejar, I tak tahu sales of the apakah week. kita punya monthly challenge bulan ini, tapi for sure monthly challenge tu ada, is either you hit 8,000 ataupun 10,000. Dia memang kat situ je game dia. Okay, so kita dah tahu dah. Kalau kata contoh kita memang nak dapatkan top sales of the week, kita go pada 5,000 sales seminggu. Kalau kita nak kejar kepada monthly challenge reward, kita kejar 2K sales ataupun 2.5K sales. So yang ini you all nanti boleh adjust accordingly lah. Okay, boleh? Jelas semua? Jelas. Limpai lah mah. Cintu lah mah. Cintu? Semua jelas? Jelas. So leaders kena take note lah dekat sini. So yang new joiner, super junior, kalau kata tak jelas boleh tanya je tau. So just Okay. reminder, saya memang setiap hari akan letak satu nota kecil. Contohlah kan, saya buat satu nota kecil macam ni, saya akan tulis. Okay, daily invitation 5. Attended 15 per week. Every week kena ada 2,000 sales. Kenapa yang ini kita buat weekly? Sebab dia kurang pressure sikit. Benda ni adalah benda yang kita tak boleh nak control. Tapi benda yang kita boleh control adalah kita punya invitation. Setuju? Setuju. Yang kita boleh kontrol adalah numbers lah kan. Betul. Apa-apa pun back to numbers balik. Setuju. Itu je dia punya petua dia. Betul. Kita jaga apa yang kita boleh jaga, 5 invitation tau. Dan dekat sini macam tadi Nabiah kata, kita perlu kena main games quality dan juga quantity. So janganlah main quality je kan. Tak main quantity. Janganlah main quantity je pula. Tak main quality Quality pun pula tak tak boleh main. juga kan. Ya. Hantar semua Balance. student, hantar semua housewife.
Siapa kata tak boleh housewife tu Fernand kan dapat graduate betul. Tapi tak semua kan. That's why kita kena balancekan di antara quality dan juga quantity. Kuantiti. So please remember lah everyone benda ni. Dan next kat sini, kita ada some tools and support yang kita bagi. So macam mana kita nak support? Dia banyak lah sebenarnya. Antaranya kita ada daily KPI tracker. Iaitu make sure lah hari-hari siapa yang belum jadi habit kan. Hari-hari. Bila ada invitation, you hantar report. Bila tak ada invitation, tak hantar report. So jangan ada benda tu. Sebab kalau kita tak buat report, maksudnya kita tak ada self-awareness. Betul tak? Biar Rabiha. Yes, that's why lah dia macam ni. Setiap kali kita nak update daily report tu, nak tak nak kita akan buka CRM. Betul. Mesti buka CRM. Siapa yang tak hantar report tu kita tahu. Memang you tak aware dan tak kisah pun you punya progress and performance. Jadi, that's why kita start daripada satu hari bulan ni, kita daily report ni mesti kena send without fail lah setiap hari. Okay? And then CRM tu macam best friend kita sebenarnya. Sebab Betul. memang kena check. Okay. Okay. So KPI Kena track. tracker ni kita boleh buat sama ada menggunakan Excel. Satu untuk kita punya own record. Satu lagi memang hantar report daily lah mengikut your punya leader masing-masing kan. Sending reports tu adalah wajib. Dan dekat sini check in ni. Weekly check in with BL ataupun PM. Maksudnya kita akan buat weekly preview kan dengan 40X report. Betul? So weekly review ni dengan your punya leaders lah untuk 40X report. Okay, kami leaders pun ada tau. Di weekly report bersama dengan Mr. Fu dan juga Mr. Ken kan. So maksudnya inviters pun you all semua akan bersama dengan you all punya leaders. So saya tak akan ajar tau hari ni macam mana buat 40X report tu tak. Nanti boleh refer dengan leaders masing-masing lah. Okay. Dan kena dah standby lah. Standby apa? Copywriting, poster, photo script, everything kita dah sediakan. Betul tak? Kita punya designer dah bantu buatkan poster. Hari tu pun mereka ada ajar macam mana buat poster menggunakan Canva. Canva. Dan benda-benda ni sebenarnya adalah benda yang kita kena prepare. Bukan nak buat baru nak prepare. Betul tak, Bianah? Selalunya kita akan prepare waktu malam before tidur, betul? Betul. Sebab waktu kita, contoh 9 hingga 6 tu memang kita kau-kau untuk completekan demo. Time tu lah kita full talk betul-betul. Betul-betul hantar numbers. Waktu malam tu kan, contoh selain daripada buat poster, buat copywriting dengan contohlah nak buat video ke apa, selain daripada waktu tu, waktu malam tu the best lah bagi saya. Okay. Betul. So, Macam ni tau, even cikgu kalau nak mengajar pun, dia kena merancang. Dia punya jadual perancangan dia kan. Okay, sabar. Okay, apa-apa yang kita nak buat pun kita kena planning, betul tak? That's why kita kena planning, kita kena prepare. Macam contohlah, event kita baru-baru ni kan, kongkuan graduation ceremony. Boleh tak kita tiba-tiba macam, besok nak buat lah graduation. Boleh tak semua orang? boleh. Dia huru-hara jadi dia. Kan? Memang tak boleh lah kan. Okay. So kita kena buat apa-apa Plan semampu tu awal. adalah plan awal. Kenapa kita kata copywriting ataupun poster yang kita nak buat esok, kita dah ready malam supaya contoh tiba-tiba pagi tu kan dah kelang kabut sikit kan. Nak uruskan anak-anak pula meragam lagi tu. Baru nak fikir copywriting, baru nak fikir poster. Dah jadinya plan A kita dah tertangguh, betul? So untuk kita pastikan kita follow kita punya rutin supaya tak ada orang kata apa, tak berlaku benda-benda yang tertangguh, procrastinate. So kita buat settle dah malam. Besok aku nak gunakan copywriting ni. Poster Standby nak update je. kat sini, buka mana. So besok pagi, posting subuh, FB, gunakan copywriting ni, 14, 10 grup. Sebenarnya untuk kita posting kat grup FB berapa minit je you all untuk take masa. Plan A kita, grup posting. Contohlah first round kan? First round. Betul. Biasanya berapa minit? Jangan kata sejam lah. Itu sangat mustahil ya. Kalau sejam tu. Lagi-lagi saya nampak serinya ni. Seri Yang 3 lain minit macam ke mana? 5 minit. Okey, yang lain macam mana? Siapa kata tak tahu tu kita check balik lah demo dia macam mana. Siapa yang memang rutin hari-hari without Akmal fail, kata dia 5 tahu. minit. Okey, 5 lagi. minit. PBO Mina 3 minit. Okey. 5 minit, betul. So basically around 3 ke 5 minit sahajalah kalau kita nak post kat grup FB 10 ataupun 15 grup. Depends pada you all punya you punya availability lah. Keaktifan rutin you punya dalam you punya algoritma you lah dekat you punya media sosial dan activities tu, betul. Okay, so kena tahu dekat sini lah. Alright. So termasuklah copywriting ni bukan saja untuk copywriting FB group. Termasuklah juga maybe copywriting yang you all nak gunakan untuk aktiviti slate. Kan untuk aktiviti poster. So poster apa? Poster yang mungkin kita nak gunakan untuk kita punya personal branding. Sebab Mr. Fu selalu sebut. Yang mana kita sebenarnya 80% adalah lifestyle, 20% adalah marketing.
So jangan lupa tau, kita ni, kebanyakan kita ni dah terbalik. 80% adalah 80% adalah terbalik. marketing, Mandarin. 20% adalah personal branding. Dah terbalik kan. So betulkan balik kita punya atau cara kerja lah. Alright, dan dekat sini ingat every week kita dekat company kita, kat Kungkuan kan, kita dah bagi additional rewards tau untuk kita support. Inilah kita katakan, saya boleh katakan inilah support yang mana kita punya motivation, which is kita ada apa BNBH yang last kali tu. Okay, yang last kali yang TSOM tu ke? Ya, maksud saya Ah, kita dah ada lah recognition yang kita ada bagi kan setiap okay, orang untuk ya. daily, weekly dengan monthly. Yes, Maybe biar okay. Nadia boleh terangkan sekali lagi. Alright. Untuk setiap hari macam biasalah tadi kan kita pun dah announce untuk daily kita ada top inviter of the day dan untuk mingguan kita ada top sale of the week, top attend of the week dan kita juga ada top sale of the month. Jadi sebenarnya setiap hari, setiap minggu dan bulan kita dah bagi you direction and target. Apa yang you nak hit. Bukan secara macam tak ada destination tu tak saya mahu. Jadi kat sini setiap orang kena ada rasa saya nak jadi top inviter. Dah jadi top inviter, oh saya nak jadi top attend. Dah jadi top attend, nak jadi top sale of the week. And then top sale of the month. Betul, Setiap rewards ni, setiap recognition ni kena ada rasa aku nak hit. betul. Okay. Dan dekat sini kan, you all kena ring member juga. Ingat juga di mana setiap reward ni bukan hanya ada satu winner. Tetapi setiap kategori ada 6 winner. Kenapa saya kata 6? Contoh, top inviter of the day, kita ada daripada team CLM, team Power. Top sales of the week pun sama. Top attend of the week pun sama. Ada daripada team CLM dan juga team Power. Untuk top sales of the month, lain sikit. Top sales of the month ni kita ada 2 kategori. Siapa tahu kategori apa? Apa dia? Kalau tak boleh buka mic kan, boleh tak kat chat box? Saya nak tengok semua orang alert tak dekat sini? Ke saya dengan Bik Nabiha je shot sendiri ni? PBO dengan MBO. Betul. PBO dengan MBO. So maybe dekat sini kita buat test sikit lah Bik Nabiha. Kita nak tanya sikit. Inferno BM Shy. Kalau BM Shy kan, ada anak team yang baru just joining kan. Mereka jatuh kategori apa? Apa je? Hello. Sorry. Okay. Kalau katalah BM Syah, sekali BM kan. Lepas tu ada anak team baru masuk. Okay, dia jadi brand officer. Dia akan jatuh kategori apa? NBO. Betul lah, saya baik betul. Okay. Alright, contohlah dekat sini. Katalah sekarang ni, saya nak tanya dengan, kejap BM Raihan lah. Saja nak bagi BM Raihan kan. BM Raihan ada anak team beberapa orang kan. So BM Raihan, lagi satu kategori tu PBO tu macam mana maksudnya BM Raihan? Kategori PBO. PBO. Kalau PBO dia kena hit 10K ke ataupun ikut monthly punya tu lah. Okay. So sebenarnya untuk PBO ni adalah mereka-mereka yang dah permanent sebenarnya kan. Yang dah permanent. So MBO ni adalah mereka-mereka yang super junior ataupun junior. Dan PBO ni adalah kategori senior lah. Sebabnya senior biasanya mereka yang dah 2 bulan dan ke atas. Okay. Mereka yang dah dapat permanent staff. Yang dah ada letter offer. Okay. Target kita masih lagi 8,000. Which is kita tengok siapa yang higher. Alright. Boleh everyone? So maksudnya kan PBO ada tiga winner, MBO pun ada 3 winner. Cuma kalau kita nak dapatkan banyak macam XOBO Arena kan, so far tak ada siapa lagi yang boleh break dia punya record. Betul? So kita boleh jadi the champion, sebab bila champion kita akan ada stacking 100 every month. Betul? Betul. Okay. Alright. Sini kena take note tau, sebab kalau kita tak ada hala tuju, kita tak tahu apa yang kita nak target. Kita buat kerja akan asal boleh. Kita buat kerja tanpa sebab. Kita buat kerja tak ada direction. Umpama, kita startnya kereta nak pergi mana Entahlah, tak kisahlah. Pergi jalan mana-mana. Asal ke berjalan. Nak pergi mana ni? Nak makan kat mana? Tak tahulah. Makanlah apa pun. Ni okay. Tak nak. Bosan. Tiba-tiba kan. Dia macam tak ada hala tuju. Betul? So kita Betul. kena ada satu direction. Betul? Ya. Nabiha? Betul. Okay, jadi kat sini kan, I believe untuk today memang betul-betul jelas dah. Okay, lepas ni, kalau kita tanya lagi, you all boleh terus jawab. Semua jawapan 100% lah. Okay, kita dah dapat clear direction dah. Okay. So dekat sini kan saya nak minta lah komitmen dan action plan daripada semua orang. Hari ni adalah first day of the month. Jangan lupa every brand officer kena ada satu action plan. Kena ada, tak kisahlah you NBO ke, you PBO ke, you kena ada satu benda yang you personally nak commit pada bulan ini.
Kena buat action plan. So saya nak minta semua orang lah action plan mesti dihantar pada minggu ini. Okay, so saya nak minta semualah. Kita semua tahu, termasuk leaders, kami pun buat action plan dan kita semua kan sebagai inviters, maybe boleh tanya dengan team kita juga kan. Kita boleh tanya dengan leaders kita. Bila leaders, bila ni kita punya team target berapa untuk Supreme, saya announce hari ni Okay, saya announce dengan semua orang, kita punya target untuk bulan ni 200k. Okay, Dudu Daidai kita buat 200k. Karimah Supreme. Baik. Okay, saya nak berjemput si Elmira. Si Elmira boleh announce untuk ME berapa target kita bagi semua orang, peluang semua CL untuk announce target boleh? Si Elmira ada situ? Ada. Kaya saya memang terkejut saya. Dia memang tiba-tiba. Okay, Okay. Empire berapa? Saya memang okay. Kalau untuk Under Empire kita go kepada 150,000 sebab last month kita tak hit 150,000 kan. Under Empire tak bukan Under CL. Under CL dia lagi besar dia punya target dia kan. Tapi ni Under Team Empire sahaja. Saya memang. Okay, so kita pray for Empire. So si Rosie ada kat situ? Saya tak nampak. Si Rosie boleh announce juga under Real Warrior? Ada. Okay, thank you CM Hui. So untuk Real Warrior saya share yang keseluruhan tim lah termasuk Rising Warrior, Fatah Warrior dan semua leaders lah. So untuk Real Warrior the whole kita nak hit dulu first untuk 150 dan next go to 200 lah the whole team. Okay, saya. So pray for Real Warrior juga. Kita hit the first target kan 150k dan kemudian 200k. Alright, so kita punya ultimate adalah 200k. Thank you si Rosie. And dekat sini si Nadia ada situ. Si Nadia ada ke? Okay ke kat situ? Boleh open mic ke? Okay, nak bagi some magnetic kan dekat sini. Alright. Si Adihan tengah training kan, betul tak? Okay. Alright. So si Adihan pun tengah training. Sambil training dekat KOL kan. Just basically kan untuk mengetahui semua CL lah semua CL lah under CIT juga. Kita punya direction adalah kepada 200k. So dekat sini kan masing-masing setiap satu CL ni ada team masing-masing yang comel-comel tu. Kita sama-sama contribute lah untuk dapatkan 100k, 150k dan 200k. Itu stages lah untuk CL. Kalau untuk team, you all kena tahulah. Macam contohlah BL Nabihah sini kan. BL Raihan kita ada. Kita ada siapa lagi? BL Yumni. So dah semua BL lah. BL Maro, BL Nasrul semua kan. So minimum at least untuk target 30k dulu. Dah hit 30k kita go. Boleh? Semua? Okay, kita akan buat action plan based on target tersebut lah. Jangan takutlah berimpian sebab impian itu percuma. Dan kalau kita nak hit 30k, jangan kita tak target 30k. Sebab kalau kita nak hit 30k, kita tak target pun 30k. Nanti kita capai, rendahkan. Selalu kita selalu pesan oleh Kita Mr. aim Wu, higher lah. oleh Mr. Ken, kita aim higher. Nak hit 30k, at least kita letaklah. Kita tak target 50k. Kalau kata tak hit 50k, at least kita hit 40. Betul tak? Tak dapat 40, at least 30. So kita aim higher. That's why saya berani kata kat sini, saya nak hit 200k terus. Kalau tak dapat 200k, hit 150k, okay tak? Okay, sangat. Okay kan? At least kita dah rasa jugalah kan. Jadi 100k club, betul? So dekat sini saya harap everyone, kita boleh contribute dekat sini. Semualah kita work together. Dan sebenarnya kalau semua saya contribute, in other words, kita akan maksudnya kita akan juga hit company punya target iaitu kita nak hit berapa semua orang? 800k. 800k. Dan you all kena ingat, seminggu kita nak hit 200k sales. So bulan hari ni, mulai hari ni sampai hari ni kita kau bantu untuk hit 200k sales. Boleh semua? Kerjasama? Boleh. Boleh. As long as Boleh. everyone contribute. Kita tak Betul. nak ada seorang pun yang tiba-tiba left behind. So kita akan gerak together, okay? Each and Untuk everyone punya tu. contribution sangat-sangat penting tau. Dia Sangat tak boleh kata, bermakna. oh saya orang baru tak penting pun. Tak. Each and every one of you yang datang pagi ni, 101 orang pagi ni, semuanya ada contribution untuk kita punya achievement. Untuk the whole month lah. Alright? Okay, so kat sini kena pastikan kita punya daily action. Kita kena sentiasa on track. Kita kena ada daily report. Sebab daily report ni lah yang akan bantu kita buat analisis. Apa yang tak kena hari ni. Apa yang saya perlu tambah baik. Okay? So kalau kita tak hantar report, kita tak akan ada self-analysis. Kita tak akan ada self-awareness. Kita tak akan ada satu, orang kata apa? Benda yang kita nak capai. Benda yang kita nak ubah. Kita tak nampak mana kita punya benda yang kita perlu ubah. Kan? So that's why daily report tu sangat-sangat penting. Dan weekly report performance review ni hantarlah. Ini kan bila favorite report, tak naklah hantar. Nanti Kang. Jangan. Sebab apa? For the report ni akan ada. Contohlah,
kita dah buat audit report. Biar Nabiha apa tak saya nak jumpa Biar Nabiha one to one. Saya nak share saya punya daily report ni. Saya rasa macam saya perlu bantuan Biar Nabiha lah untuk saya tambah baik. Okay, kita nampak saya macam off track. Saya tak tahu apa saya nak buat. Saya nak dapat some ideas. So, pergi approach BL. Jangan tunggu BL approach. Ni kan? Tak nak lah. Nanti kalau BL Nabiha tanya aku macam-macam tu lah. Aku punya slow ni. Tak nak. Sebenarnya bila kita tahu kita ada kekurangan, kita tahu ada room yang kita perlu improve, cepat-cepat cari leader. Sebab penyakit, kalau kita tegah awal, boleh baik tak? Boleh. Boleh. Baru Tapi stage kalau 1 dah kita boleh final, ubat lagi. betul. Tapi kalau dah final stage tu, terpaksa redha, betul. Okay. Dah final stage kan. Tak apalah, bagi je lah amanat takhir sebelum mengembuskan nafas yang takhir kan. Tak nak macam tu, betul. So, kita cegah daripada awal. So, bila kita nampak daripada awal dah ada something wrong somewhere, cepat-cepat. BL, CL, boleh tak bantu saya? Saya nak bantu ni, saya betul-betul nak hit bulan ni. Apa yang saya perlu buat? Bila kita rasa macam emosi kita dah terganggu sikit, CL boleh bantu saya tak? Bagi saya makan ubat lebih sikit. Saya ni mengada sangat, emosi saya dah terganggu. Contoh kan, serah diri. Sebab sometimes kan bila kita serah diri, maksudnya kita dalam keadaan yang bersedia untuk menerima perubahan, menerima teguran. Betul? Right? Betul. Dan dekat sini, thank you CL. Yumni nak 80k Julai. Okay, semua boleh achieve. Okay, so dekat sini, success and nak dapat sukses ni kita kena ada consistency dan juga ownership. Take the ownership. Ini bukan sebab, tak naklah aku buat, bukan aku dapat pun, company dapat. Tak nak aku buat ni, biar Nabiha yang dapat. Tak, take the ownership. Sebab everything kita buat, the first person yang akan dapat the benefit adalah you yourself. Betul? Dan kita sebarkan kebaikan. Untuk kita buat lebih banyak kebaikan, kita sendiri pun kena buat kebaikan sendiri. What you want, you have to get it first. Take the ownership. Okay. Here kita work together. Right? Dan dekat sini, let's hit lah kita punya target. So ingat, every day setiap berofficer, kita kena on track, sentiasa ingat at least 5 invitation sehari. 5 invitation sehari. Jadikan benda ni satu zikir. Selalu itu besarkan. Zikirkan dia. Kita jumpa tim-tim kita kan. Yana, ingat tau, minimum 5 invitation sehari tau. Caca, 5 invitation tau sehari. Caca baru satu je. Kembalikan balik semangat si partner tu. Boleh tak? Kita jaga si partner kita. Akmal baru buat satu ni, Akmal lagi 4. So Akmal, apa cakap Akmal sekarang ni? Kita tanya dia, betul? So take care you punya si partner. Alright? And dekat sini every week, janganlah tunggu CL je, tunggu BL je, jangan report. Kita sini buat tracking kita. Setiap minggu berapa? Dah cukup tak aku punya invitation minggu ni? Dah cukup tak aku punya sales minggu ni? Berapa lagi aku perlukan? Kalau kita tak ada self-awareness tentang benda ni, kat mana kita punya progress so far, kita akan macam, banyak masa lagi. Buat peace dulu. No. Daripada awal kita dah track. Boleh? Boleh Okay. semua So far semua jelas? Jelas. Jelas. Ada soalan? Saya Sebab laju tadi sangat ke? Kalau saya laju cakap tau. Okay semua? Okay. Okay, maybe saya nak minta biar Nabiha pick seorang lah untuk tanya apa yang dia faham. okay, kat sini saya nak tanya okay, ini newcomers kan? Maybe kat sini saya nak tanya Sufi ada ke? Sufi baru Okay, tak apalah. Kat sini saya nak pick yang off camera jugalah. Okay. Saya nak tanya uh, kejap. Aina Fitrah. Okay. Aina Fitrah di situ. Aina Fitrah boleh share apa yang Aina dapat tadi daripada kita punya sharing. Okay, maybe Okay. kita boleh Maybe kita, panggil Auni. Auni ada kat situ? Auni. Leaders boleh check tau. Mana team ni yang kita panggil. Tak pernah kan, bantu fikir boleh check. Dan saya nampak Hafiz tu. Dia terus buka kamera. Dia macam nak share tu apa dia belajar hari ni. Fatah Warrior. MBO Hafiz. Right? okay. Hafiz? Assalamualaikum, saya Hafiz. Saya nak share, saya pun tak ada banyak apa yang saya nak sikit Tak apa. Apa tentang yang Hafiz direction, dapat. direction company supaya kita target daily, weekly dan monthly. Lepas tu kita kena ada action plan lah untuk kita implement apa kita plan tu. Okay. Maybe Hafiz kat sini boleh share tak? Hafiz sebagai MBO, apa Hafiz punya KPI monthly? KPI monthly saya target
daily 5 invitation lah kat sini. Okay. Um, saya kalau monthly sale 2,000 sale, 60 attendant. Monthly 2,000. Hafiz jangan Hafiz. Ah, Sakit jantung saya saya Hafiz. saya kena aim higher lah, maksudnya kalau Okay. 60 attendant tu saya target 100 ke, mungkin Okay. dapat 70 ke 60 tu okey lah. Okay. Plan. Thank you Hafiz. Hafiz, Okay. Hafiz punya satu suggestion je Hafiz. Jangan tukar Hafiz. Which is kita punya standard dekat sini Hafiz terus tulis everyday 100 invitation, bukan everyday, every month 100 invitation equal to 5 invitation sehari. Okay, saya ulang ke saya ulang. Kat sini kita nampak ada yang tak clear tau. Okay, sebulan sebagai MBO kita kena ada key in inviter, kena ada 100 key in invitation sebulan, minimum 5 sehari. Every month kena ada 60 attended. Okay, every month kena ada 60 attended. So apa dengan 60 attended ni, you all akan dapat 1,000 allowance kan, 1,000 commitment. allowance. Yeah. Okay. Dekat sini 60 attended ni equal to 15 attended seminggu. 15 attended seminggu. Okay. Minimum sales sebulan adalah 8,000. Sebab kenapa 8,000 ni? 8,000 ni akan guarantee income you 2K dan ke atas. Okay. Sales minimum 8,000. Maksudnya seminggu minimum 2,000. Tadi Hafiz kata sebulan, bukan sebulan 2,000 tau Hafiz. Nanti Okay. dapat 2,000. Seminggu Per 2,000. week, seminggu, sorry. Seminggu 2,000. Sebulan 8,000. 8,000. Okay. Itu kena clear Alright, Okay. good. Dan dekat sini saya just nak share dengan semua orang lah kalau you all nak gunakan. Yang ini dia akan, saya cakap terus terang, benda ini adalah benda yang saya gunakan dulu, saya sebagai inviter. Dan of course benda ni akan buat kita rasa a bit pressure. Sebab dia akan buat kita rasa macam, aku tak capai lagi ni, aku tak capai lagi ni, aku nak on track ni, aku kurang kat sini. Tapi kalau you all rasa you all ready untuk macam tu, memang betul-betul nak buat kasih jadi, so saya recommend untuk you all gunalah. Tapi you all boleh gunakan, saya ingat lagi dulu MBO Hadi ada buat juga kan. Itu yang MBO Hadi punya version. Tapi yang ini saya suka buat yang simple sahaja. Which is kita dah tahu dah target macam kita sehari 5. Kalau attended nak dapatkan 15 seminggu kan. Sehari 3. So 5 kali 3, 15. Dan sales nak dapatkan 2,000. Maksudnya sehari kita buat 384. Ini yang saya buat setiap hari. Contohlah katakan hari ni kita ada 3 invitation. Okay, attended kita baru ada 1. Okay, setakat ni sale kita adalah 200, malah ada deposit 200 kan. So kita nampak kat situ dah jumlah dia. Okay, so kita boleh tahu dah, oh roughly aku dah ada berapa dah kat sini. Dia senang. So siapa-siapa yang nanti kalau nak benda ni saya buat dalam Excel, nanti boleh minta lah, nanti saya bagi. Boleh PM saya personal. Kenalkan diri lah ya. Okay, nanti tak kenalkan diri saya tak tahu siapa. Kalau ada special remark, ada satu PS deposit ke apa, you all boleh tak remark kat situ supaya senang. Okay, PS ni deposit dia akan bayar berapa hari bulan. So bila kita dah tahu dah PS nak bayar berapa hari bulan, bila you nampak dekat remark kat sini, bila sampai masa you boleh teruslah PM SFO. SFO boleh tak bantu siapkan PS ni. Dia janji nak bayar berapa hari bulan. Betul tak? Kita take care of kita punya things. Boleh? Semua? Jelas? Jelas. Biasa kita buat full talk calculator kan. Hari ni saya cakap dengan PND, saya tak nak buat full talk calculator. Saya nak buat satu benda yang lebih clear direction. Which is sebagai MBO, kita kena tahu, saya ulang sekali lagi, jelaskan kat sini, setiap MBO, minimum requirement kita kena key in 100 invitation. Maksudnya at least sehari 5 invitation. Seminggu, kalau kata paling tidak pun kena ada minimum 30 invitation seminggu. Seminggu Okay? 30. Betul. Sebulan 100, seminggu 30, sehari 5. Okay, so sama Jaga juga tu dengan dulu. attended. Attended pun sama. Attended sebulan 60, seminggu 15, minimum sehari. Kau nak ikut daily 3. Kan? 3 sehari. Okay, so ini semua kena take note tau. Okay, you all kena tahu dekat mana you all sekarang. Okay, dan dekat sini untuk sales minimum adalah 8,000 sebulan, seminggu 2K. Alright. So at least kat situ ada direction yang sangat-sangat jelas. So saya tak nak semua orang terleka lagi. Kita gerak terus daripada awal, daripada first day itself. Kita dah start dah main quantity dan juga quality. Kita balance it up. Alright. So maybe dekat sini saya nampak Mr. Fu ada open camera. Ada anything Mr. Fu nak add on? Okay, so Mr. Ken OCL, BL, BM, BO, 5 halaman.
好，很好，好，很好，非常好。非常好。好好。OK，来，这个kita thank you，谢谢kita bagi 掌声 kepada si A 美惠 and also B L nak B ha。OK，好，step one kita belajar sikit boleh. 那个 recording mungkin boleh stop dulu. Recording